Hati-hatilah. Di sekeliling kita sekarang ramai batu api. Hadis Nabi sebut, orang yang suka provok orang tu asalnya baik, dia provok jadi mengamuk tak tentu arah. Provokasi sesama Muslim adalah tahrish dan adalah perbuatan setan. Orang yang suka tahrish, ini memang dia tiru kerja setan. Sebab tahrish adalah perbuatan syaitan. Nabi pernah beritahu, syaitan dia dah putus asa dah daripada nak menjadikan orang-orang Arab di Jazirah Arab sembah dia. Maknanya di Mekah, Madinah nak tukarkan agama Islam ke agama lain memang tak dapat. Tapi yang syaitan akan terus boleh buat adalah provok sesama orang Islam supaya bergaduh. Hadis riwayat Imam Muslim. Sampaikan ada satu hadis yang para ulama mengatakan an-namimah, batu api ni sama hukum macam orang buat sihir. Bahkan dalam hadis disebut dia adalah sejenis daripada sihir. Al-adhu as-sihru. Adhu adalah sihir. Bahkan kata Yahya bin Abi Katsir, namimah lebih dahsyat daripada sihir lagi. Orang yang buat adu domba atau batu api, dia boleh rosakkan hubungan manusia hanya dalam sejam saja. Sedangkan sihir kena makan masa. Kita nak buat sihir ke orang, tak kira jumpa di Siam ke di kampung mana-mana ke, bukannya buat terus kena tak dapat. Hebat macam mana Tok Bomo di Wadi Manikam Sinawari, tak boleh terus jadi dak. Jin tu pun ada proses juga, nak hantar ke orang, nak hantar serpih kaca, mana bukan on the spot. Tetapi namimah itu kata Yahya bin Abi Katsir on the spot. 1 jam, 2 jam orang boleh jadi kelahi kerana diadu dombakan oleh kita. Yang paling kita takut jenis talang 2 muka, itu paling membahaya. Depan kita baik sangat macam malaikat, pijak semut tak mati, belakang kita dia tikam kita. Baik, itu ada satu hadis kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi pernah sebut, siapa-siapa yang di dunia dia ada 2 muka, maknanya talam 2 muka, nescaya di hari akhirat dia akan diberi oleh Allah 2 lidah yang dibuat pada neraka, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Orang begini memang banyak di keliling kita. Orang-orang macam ni penampilan kadang-kadang baik, dia melaga ke orang, adu domba, batu api, hasutan, provokasi. Itu kerja an-namimah. Marilah muslimin muslimat sekalian, kita mengambil keinsafan, jangan jadi orang yang adu domba. Jauhlah